Mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh Mak tidur kat ruang tamu? Abang je lah jaga Mak. Ini pun Mak abang juga tau. Takkan tak boleh jaga Mak? Aku cakap tak boleh lah. Kau bawa Mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk bekerja. Macam mana nak jaga Mak? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga Mak. Korang ni nama je anak jantan, tapi tak guna. Jangan risau, Mak. Mak tinggal dengan Tijah, ya? Tijah janji, Tijah jaga Mak. Ya. Macam mana Mak susah payah dulu Mak nak besarkan kami semua. Sekarang tanggungjawab Tijah jaga Mak. Tijah baik dulu, Bang. Maafkan abang. Mama. Nanti bila Ami besar, Ami yang jaga Mama. Macam mana Mama jadi doktor? Oh Ibu, aku amat merinduimu. Ya Allah, kau peliharalah ibuku. Moga kami